Nama Rodrigo Holgado kembali jadi bualan hangat. Hukuman FIFA yang menutup kariernya selama setahun kini dikatakan bakal dibatalkan oleh CAS. Lebih mengejutkan, ada khabar angin, Holgado mungkin berakhir bersama gergasi Liga Malaysia, Johor Darul Ta'zim. Betul ke ni, atau sekadar spekulasi panas? Jom kita bongkar. Assalamualaikum dan salam bola sepak, penyokong Harimau Malaya. Berita panas sedang berlega dari Amerika Selatan melibatkan penyerang warisan negara Rodrigo Holgado. Menurut wartawan bola sepak terkenal di sana, Maestro Pichenguero, hukuman penggantungan 12 bulan yang dikenakan FIFA ke atas Holgado berkemungkinan besar akan dibatalkan oleh Mahkamah Timbang Tara Sukan (CAS) dalam masa terdekat. Lebih menarik, beliau mendakwa pihak terdekat Holgado cukup optimis dengan keputusan rayuan yang dikemukakan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM). Jika keputusan memihak kepada mereka, ini bakal membuka lembaran baharu buat karier pemain berusia 30 tahun itu. Yang buat peminat Liga Malaysia makin teruja, Holgado turut dikaitkan dengan Johor Darul Ta'zim (JDT) menerusi kontrak jangka panjang. Dalam masa sama, bekas kelabnya di Chile, Coquimbo Unido, juga berminat mendapatkan khidmatnya semula, mungkin melalui pinjaman selama 6 bulan hingga setahun. Difahamkan, Holgado berpotensi menamatkan kontraknya bersama Amerika The Charlie lebih awal jika penggantungan itu benar-benar ditarik balik. Untuk rekod, Holgado merupakan antara 7 pemain warisan yang dikenakan tindakan FIFA akibat dakwaan pemalsuan dokumen bersama beberapa nama lain termasuk Hector Havel dan John Irazabal. Namun buat masa ini, semua ini masih bergantung kepada keputusan rasmi CAS yang dijangka diumumkan tidak lama lagi. Pesanan daripada wartawan tersebut jelas, jangan terlalu teruja dahulu, tetapi peluang itu memang ada. Jadi persoalannya, kalau hukuman dibatalkan, adakah Holgado bakal menyarung jersey JDT? Atau kembali ke pangkuan kelab lamanya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, share dan langgan saluran ini untuk update bola sepak paling panas setiap hari.